Weh, Ami, kau dah beli baju raya belum? Belum. Balik-balik asyik sold out. Semua baju raya aku nak beli. Lemah lah, kita beli luar pasar. Man, kau dah beli baju raya belum? Aku dah beli lah semalam dekat Segamat. Raya tahun ni aku pakai baju warna biru. Aku punya warna pink. Boleh online je senang. Kau mah? Tahun ni raya ni kau pakai baju warna apa? Aku warna hijau. Kau ada? Aku dah beli yang warna hitam. Ada soal kuku. Sebab dah beli baju raya. Tak beli pun. Pakai yang sama je macam tahun lepas ni. Macam 4 tahun lepas lalu. Kau pakai yang sama je. Minimum setiap tahun tukar lah. Tanya ayah kau bukan miskin. Belilah baju raya baru. Baju tu bukan dia tak tukar. Baju tu Kau tak nak tukar tu. Sebab nak perhatian kan? bukan. Saya Cakap je dah tak mampu. Cakap kan hotel. Lah guys sini, kat sini semua geng ada baju raya lah. Mak. Isma. Isma okey? Okey je. Letak excuse. Boleh. Kenapa Isma tak tukar baju ni sampai 4 tahun? Tak ada cerita. Tak cerita semua. Sebenarnya baju tu Adik, mai sini mai. Yes, Mak. Ya, Mak. Tengok baju ni. Cantik tak? Cantik. Mak buat lah adik. Raya tahun ni, kita pakai warna coklat sama-sama tau. Okey, Mak. Mak, Mak okey ke? Mak okey ke, Mak? Mak okey je cik. Adik, nanti kalau Mak dah tanya, baju ni dah baju raya yang Mak carikan untuk adik. Jangan ada cakap macam tu, Mak. Salam. Salam. Ya, siapa? Sorry, sir. Your wifey. It's taking me back in time. Been drowning in dreams lately, like it's 2019. Weh, Isma semata lah tak boleh minta baju raya baru dekat bapak dia. Tanya bapak dia cikgu kot, bukan dia miskin kot. Aku rasa bapak ni kena ikut dah. Alah, Ismail tu paling je. Lantai. Korang ni, tak habis-habis kacau lain semua. Dia orang tak katil dia korang pun. Lantak lah, bukan adik kau pun. Apa perasaan korang kalau aku cakap baju sempat tahun dia pakai tu, baju terakhir mak dia jahit semua mak dia meninggal lah. Ayo. Tu kan Ismail. Ismail. Orang minta maaf dah Ismail. Aiman, Tasha dengan Ami pun kira maaf. Kenapa korang tiba-tiba nak minta maaf sekarang ni? Mariam dah cerita dah kat kita orang pasal baju raya kau tu. Oh, salah tu. Tak ada hal lah. Benda tu aku dah lama dah maafkan korang dah.
Alah, jom kita masuk-masuk. Jom. Ya. Kita faham ya. Assalamualaikum. Raya. Okey, Aiman, masuk. Salam. Ambil ya. Waalaikumsalam. Ambil ya. Sama. Salam. Ambil ya. Alah cantiknya Nabi. Kalau comel Nabi. Main kamu keluar Nabi? Ibu tak makan. Apa boleh kamu itu? Kalau nak jumpa kena tumbuk. Kami warga PRS sekolah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. So great, I can't